Assalamualaikum guys. Saya masak gulai lemak ikan dan kelainan dia just saya tambah lengkuas. Halia pun ada sikit saja. Jangan letak banyak. Kalau kata halia tak boleh, tapi lengkuas tu boleh kan? Kenapa lengkuas pula boleh? So boleh, tapi sebab dia orang adik-beradik. Halia dan lengkuas. So saya letak sikit je lah lengkuas dan halia. Halia lagi sikit saya letak. Lengkuas tak apa lagi, dia lebih sikit pun kan. Bawang putih, bawang merah kena lebihkan lah kan. Bawang putih sikit je. Setengah orang tak letak pun bawang putih. Lepas tu ni macam biasa lah, cukup rasa, kunyit, asam, serai. Okay guys, saya nak masak ni guys. Sebab saya kan style yang rebus dulu kan. Lepas tu letak santan. Macam biasa lah cara saya masak tu. Okay, bye. Cukup makan.